Geng, dekat tangan aku ni ada satu device yang boleh tahu korang punya alternator rosak ataupun tak. Dan juga korang punya bateri bagus lagi ataupun tak. Ataupun dia punya charge tu full ke, dah penuh ke, ataupun tinggal sikit. Ini dia geng, device-nya. Korang wajib ada satu untuk korang letak dekat rumah korang. Standby. Okey. Cara pakai dia senang je. Okey geng, sekarang aku dah connectkan terminal positif dan negatif. Dan device ni menunjukkan full berkelip-kelip dan middle ni dia hidup. Dia ada makna-makna dia geng. Lampu-lampu ni korang boleh check dia punya manual. Dapat manual macam ini. Dia ada tulis ni. Nampak ni. Yang aku baca untuk full berkelip dia lebih 12.5 volt. 12.6 hingga 13.6 volt bila berkelip dan middle ni hidup. Jika full tak berkelip, dia hidup saja dan yang lain mati, ini bermakna bateri korang mencapai 13.4 volt. Yang itu kira yang bagus lah. Bateri bagus. Kalau korang nak lebih lanjut lagi, korang boleh tengok dia punya manual geng. Manual dia semua ada tulis. Yang ini hidup, yang ini berkelip, yang ini berkelip, yang ini hidup. Macam itu geng. Untuk yang full ni, semakin tinggi kita punya volt, semakin berkelip geng. Sehingga 13.5. Dia makin laju dia punya berkelip dia. Dia ikut kelajuan. Okey. Kalau korang berminat dengan device ni, korang boleh beli dekat beg kuning. Sangat berpatutan harganya dan sangat membantu untuk korang. Kadang-kadang kita punya kenderaan kita tak ambil hirau dengan kita punya bateri. Jadi sekarang device ni dah ada dan juga murah. Senang untuk korang check. Jangan sampai rosak tepi jalan, nak hidupkan tak boleh hidup, baru korang pening kepala. Sebelum pening kepala, korang beli ni dulu. Boleh beli dekat beg kuning sekarang. Terima kasih.